Harun Hashim, aktor veteran yang pernah dihalau dari rumah kerana impian untuk menjadi pelakon, kini merenung kembali perjalanan hidupnya yang penuh cabaran. Dikenali dengan semangat juang yang tidak pernah luntur, beliau mengakui pengorbanan masa mudanya yang mencabar akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan walaupun terpaksa bertahan tidur di kaki 5 stesen bas Kelang selama 3 hari. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe Drama 2. Menurut laporan Cosmo, meskipun kini usianya semakin lanjut dan tubuhnya tidak sekuat dulu, malah tubuhnya sudah diserang pelbagai penyakit, termasuk 3 penyakit kronik serta kehilangan penglihatan di mata kiri, Harun tetap tabah melangkah ke set penggambaran untuk meneruskan kerjaya seni yang sudah sebati dengan dirinya. Saya masih boleh bekerja selagi ada tenaga dan nafas. Jika ada tawaran berlakon, saya tetap akan terima. Bagusnya produksi yang hantar saya sepanjang penggambaran berlangsung selama 3 minggu. Mata saya sebelah dah tak nampak, jadi sudah lama tak memandu, ujar Harun ketika ditemui baru-baru ini. Mengenang kembali zaman muda, Harun bercerita tentang kehidupan yang penuh dugaan. Dihalau oleh bapa kandungnya, Harun nekat untuk merantau ke Kelang dengan hanya berbekalkan RM18 pemberian ibunya. Beliau tak mahu pulang ke rumah kerana ingin membuktikan bahawa impian untuk menjadi pelakon itu boleh dicapai. Harun sanggup tidur di kerusi batu selama 3 hari dan menjamah makanan dari sisa buangan peniaga yang dikutip di tong sampah. Selepas 3 hari tidur di luar dengan hanya empulo nanas sebagai alas perut, saya memohon pekerjaan di sebuah restoran mamak. Sekurang-kurangnya, saya boleh makan percuma dan tidur di bawah meja selepas kedai ditutup. Saya bekerja mencuci pinggan di sana sebelum berangkat ke Kuala Lumpur setelah seorang tukang jahit mengajak saya bekerja dengan beliau di Puchong. Di sana, Harun mula mempelajari seni jahitan dan bertemu dengan ramai anak seni termasuk Datuk Hail Amir. Pengalaman itu membuka peluang untuk Harun mengikuti latihan lakonan di bawah bimbingan Datuk Ahmad Tarmimi Srigar yang memberikan tunjuk ajar dan disiplin yang ketat. Saya mula aktif dalam teater walaupun masih kekurangan wang untuk membayar yuran. Kadang-kadang jika lapar saya akan minum air paip untuk mengisi perut, tambah Harun mengenang masa-masa susah yang telah dilaluinya. Harun kini memilih untuk tinggal di sebuah kampung di Jeram, sebuah keputusan yang membuatkan beliau merasa tenang. Dia berterima kasih kepada masyarakat setempat dan ketua kampung yang menerima dirinya dengan tangan terbuka. Anak-anak saya memang ingin saya tinggal dengan mereka, tetapi saya tak mahu susahkan sesiapa. Mereka juga mempunyai kehidupan sendiri. Tak mengapalah, katanya, menutup perbualan dengan penuh rasa rendah hati.